Assalamualaikum semua, saya Wanzai dari Watzai TV. Ini adalah BYD Atto 3 Ultra yang baru keluaran tahun ni, iaitu tahun 2025. Dari segi luaran, korang dah selalu tengok kan kereta ni. Jadi, dalam video ni saya nak buat virtual tour sikit untuk bahagian interior kereta ni. Jom kita tengok. Inilah steering wheel kereta ni. Saiz dia sederhana dan bawah dia jenis flat bottom. Ada banyak function dekat steering wheel ni. Tengok ada button belah kiri, belah kanan macam tu kan. Saya biasa pakai yang belah kanan tu untuk media lah. Tapi yang belah kiri ni ada dua button yang saya minat juga untuk pakai. Nampak tu? Dia tekan je, skrin akan rotate 90 degree. So skrin akan jadi portrait. Dia tekan balik, dia akan patah balik kepada landscape lah. Button kedua ni pula untuk buka kamera lah. Kamera depan, kamera belakang, ada banyak function kat sini. View daripada atas pun ada. Yang view daripada atas ni senang lah kalau kita nak adjust parking kan, supaya kita betul-betul masuk dekat dalam kotak tu. Ini adalah view untuk bahagian center console. Benda yang korang nampak macam throttle kapal terbang ni, itulah gear dia. Gear dia simple je. Tarik belakang untuk drive dan tolak ke depan untuk reverse. Button ni untuk kita control kita punya level of regen braking. Tapi ada dua mode je lah. Nampak high dengan standard. Button dekat sebelah kanan ni untuk kita control driving mode. Ada tiga, iaitu Eco, Sport dengan Normal. Ini pula tempat untuk letak handphone korang masa korang tengah drive, dan tempat ni ada function wireless charging tau. Wireless charging ni korang boleh on off daripada screen je. Kalau macam saya selalu off kan, pasal phone rasa panas lah bila wireless charging ni. Glove box ni pula saiz dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Tapi still boleh simpan banyak barang lah kan, macam saya ni. Dekat belah bawah aircon vent tengah-tengah kat depan ni ada satu storage compartment yang agak luas juga. Dekat sini lah ada charging port, satu type C, satu type A, dengan 12V soket lah. Ini material dia agak keras juga. Kalau kita letak kunci tu kan, dia akan bunyi bising sikit. So saya beli barang ni dekat Shopee je. Saya ingat dalam RM18, RM20 macam tu kot. Dia dibuat daripada getah, dan kalau kita letak kunci kita tak adalah belaga-laga dengan material yang keras kat bawah tu kan. Ini view daripada driver side lah. Ini adalah aircon vent dekat bahagian tengah. Kedudukan dia tak sama macam kereta normal. Dia duduk dekat bahagian yang agak bawah sikit, agak rendah. Ramai juga car reviewer ataupun owner yang kata aircon vent ni dibuat terlalu rendah sangat. Bila terlalu rendah, susah nak kena dekat muka kan. Tapi pada saya, okey lah, boleh lah kena dekat muka saya kalau tolak aircon ni ke arah atas sikit.
Ini aircon vent untuk passenger dekat belakang. Aircon vent belakang ni adalah salah satu sebab saya pilih Atto 3 ni berbanding dengan MG4. MG4 tak ada aircon kat belakang macam ni. Dan dekat bawah ni juga ada satu charging port Type A, satu Type C. So senanglah orang belakang kalau nak charge phone kan. Infotainment screen ni memang besar. Kalau ikut spek dia, saiz dia 15.6 inci. Tapi saya tak nak cerita banyak lah pasal infotainment screen ni sebab nanti jadi panjang sangat video ni kan. Mungkin nanti saya cuba buat video yang lain pula untuk cerita pasal screen ni je. Dekat belah atas kat bumbung ni adalah panel untuk kontrol kita punya sunroof dengan sunshade. Saya ni sebenarnya tak berapa fasih sangat dengan istilah sunroof lah, moonroof, panoramic roof, kan dia ada banyak sangat istilah dia kan. Spek dia pun beza-beza, jadi saya pakai sunroof je lah So kalau salah tolong betulkan saya. Sunshade ni dia boleh buka 100% hujung sampai belakang. Tapi sunroof ni boleh buka separuh je lah, sebab dia akan overlap dengan kaca yang ada belah bawah tu kan. Benda yang timbul dekat tepi pintu ni adalah door handle. Nampak tu cara dia nak buka pintu. Tarik je benda kat belah atas tu. Benda ni sebenarnya dia merge sekali dengan speaker tau. Nampak yang dot semua tu kan. Tu speaker lah tu. Ini seat cantik kan? Dia pakai QB color fluorescent green macam tu. Dua-dua seat depan ni adalah electric seat. Kita boleh adjust depan, belakang, atas, bawah, inclination, semua kita pakai button kat tepi ni je. Yang ni benda baru. Seat ni ada aircon tau, untuk dua-dua passenger dengan driver. Depan sajalah. Nampak yang dot tu semua aircon. Ini seat belakang. Seat dia memang flat daripada hujung sini sampailah hujung sana. Yang bestnya lantai dia pun flat juga, hujung sampailah hujung. Biasanya kereta ada satu bonggol dekat tengah-tengah tu kan. Kereta ni tak ada. Andai kata kat seat belakang ni ada 3 orang, yang duduk tengah tu selesa. Nampak kaki saya ni kan. Tak payah ada kaki kanan kena duduk tepi bonggol belah kanan, kaki kiri tepi bonggol belah kiri. Senang kata ikut selesa lah.